Sekarang ni Syam menuju ke Bandar Bali, tempat Syam minat dekat Ulu Lengkung tadi. Dengan pusat bandar dia dalam 17 km je lah. So kalau siapa-siapa ada apa-apa urusan, tak perlu bimbang, dia tak jauh mana. Nak cari barang sikit. Dekat kat sini ada kedai RM2 4% dekat Bandar Bali. Murah gila goreng pisang dia, RM1.5 keping. Biasa Syah beli RM1.3 keping. Syah beli stok makanan dekat kedai ni. Murah je dia jual. Okay, bila jumpa masjid ni guys, belah kanan ni ada 2 cabang, ambil cabang kanan. Okay, kat cabang ni ada Continue for 1.5 kilometers. signboard cave campsite dengan signboard banana campsite. Okay, sampai dah. Dari masjid tadi nak masuk ke sini dalam 5 km jugalah. Jadi kena bawa slow-slow sebab takut bertembung dengan kereta kat depan, jalan agak sempit. Okay, Alhamdulillah sampai dah. Jom kita pergi dekat reception desk. Ramai orang jual. Jom kita singgah. Mr. Churros ni ada kat Terengganu, tahu dah rasa gana. Lepas tu hak ni tak ada kat Terengganu. Kacang kacang benda tahu? Okay, kacang bersalut. Sos. Dan satu lagi Syah beli tak salai. Kalau kat area Kelantan Terengganu RM5, kat sini RM10. Okey, jom kita makan.
Kalau sampai datang ke sini fasa 1 untuk parking. Ada masjid surau sekali lah. Kat sini tempat parking. Yang ni surau. Surau lelaki. Ni beli ayam goreng. Macam sedap je. Boleh lah. Guys, owner campsite kata dia ada bagi durian. Syah rasa excited kan nak tengok. Sebab tadi Syah keluar, so dia kata dia letak dah kemah. Syah kata nak letak je lah. Mana durian? Oh, ini akan durian yang belum buka. Oh, ni durian dia. Alhamdulillah, jom kita tengok. Wah, sedapnya. Ni durian pertama Syah makan tahun ni. Sekarang bulan 6. Biasa bulan 7, 8 masak luruh lah durian di Pantai Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap, manis. Kami nak buat Vietnam roll. Rebus and Vietnam roll. Malam kami dah siap. Yang ni sos Thai hijau. Okey, Vietnam roll dan kerang rebus. Bismillah. Dah siap. Dah siap ke dinner kami. Kerang rebus, Vietnam roll, ayam goreng crispy dengan udang, buah apple dan sos Thai color hijau. Okey, jom makan. Hari ni kita buat nasi lemak. Okey, kita buat fries berrempah. Nanti kita letak serbuk ni dalam fries kita. Fries kita dah siap. So sekarang ni Syah nak masak sambal nasi lemak. Untuk sambal Syah letak ni. Syah beli dekat kedai RM2 je. Lepas tu kita ni lah make up dia campur add on lah itu ini. Sekarang saya goreng ayam crispy kegemaran Amin Isyira. The last one saya goreng ikan. Saya goreng sebab saya suka makan ikan. The last one telur rebus dan telur mata. Dah siap breakfast kami. Nasi lemak musafir. Okey, jom kita makan. Bismillah.
Kenapa sakit? Tak ada apa? Korang tengok je lah sendiri Syah penat. Penat dah nak cakap. Campsite. Jumpa lagi. Kita orang nak pergi Aman Jaya Mall. Our next destination. Turn left on Jalan Kampung Kalian Dalam. Syah ada nampak kedai orang jual apa ni, kerepek macam makanan tradisional orang sini lah. So Syah nak try beli lah. Boleh nak bagi curi mata ke orang Terengganu. Okay, jom kita beli rumah kerepek dan biskut raya. Kami bertarhamna dan jika engkau tidak menyayangi kami dan sudah tentu kami jadi golongan orang-orang yang rugi. Jadi kita di pada Arafah kita senang baca Rabbana zalamna anfusana dan kita yang kalau campur-campur tak ada kan? Ada. Kita tengok biskut 6 balas satu ya? Itu 20 tambah. Beli ubi goreng RM1, berpisang RM1. Banyak dia letak guys. Kita singgah beli apa ni, stok makanan untuk peti sejuk kita di Agro Bazaar Raya. Okey, kami baru je siap melaksanakan solat di Masjid Al-Makmur Korea Sungai Lalang, Sungai Petani Kedah, Darul Aman. Terima kasih Tok Imam yang baik. Okey, kami nak ke Aman Central. Nak main bowling, tengok wayang, makan-makan. Dah puas dah duduk dalam hutang. Kita nak pergi